pembakar sate di sana untuk Di Iskandar Puteri, kawan saya ada menghubungi saya dan meminta maaf. Dia suruh saya buat apa yang syarikat skamer minta. Kawan saya cakap dia dapat komisen $2,000 bersamaan dengan lebih kurang RM8,400 untuk seorang mangsa yang dihantar ke sana. Ini adalah luahan seorang pemuda dari Johor Bahru dengan nama Joe, bukan nama sebenar, berusia 36 tahun, yang menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia di Sihanouk, Kemboja. Beliau mendedahkan bagaimana rakan sendiri tergamak menjualnya kepada sindiket skamer demi habuan kira-kira RM8,400. Joe antara 5 rakyat Malaysia yang berjaya diselamatkan oleh Wisma Putra dan Kementerian Luar pada Ogos lalu selepas 4 bulan dipaksa bekerja sebagai skamer. Katanya penderitaan itu bermula selepas dia menerima tawaran kerja daripada rakan sebagai pembakar sate kononnya di Kemboja dengan gaji lebih kurang $1,500 sebulan, sekitar RM6,300.